Ramai yang ingat 100 gram emas ini hanya untuk orang kaya. Tapi sebenarnya, ia untuk orang yang bijak menguruskan duit. Ada yang tanya saya, 100 gram ini untuk siapa? Kaya sangat ke kena beli banyak tu? Jawapan saya mudah. 100 gram emas ini bukannya untuk menunjuk, tapi untuk melindungi nilai harta yang kita dah susah payah kumpul. Kalau hari ini, tuan-puan sudah ada simpanan lebih RM50,000 duduk diam dalam bank, tuan-puan fikirkan balik. Duit itu makin lama makin susut nilainya. Dulu pada tahun 2017, harga 100 gram emas ini sekitar RM17,500. Hari ini nilainya dah lebih RM50,000. 3 kali ganda naik dalam tempoh 7 tahun. Berapa kali bank naikkan nilai simpanan kita macam tu? Emas ni tuan-puan ada banyak kelebihannya yang bank tidak boleh bagi. Antaranya emas adalah aset fizikal dalam tangan, tiada tarikh luput, makin lama makin mahal dan tidak terjejas oleh inflasi. Dan katakan kita nak pergi travel, nak beli rumah ataupun berlakunya kecemasan, emas ini boleh jadi backup yang paling stabil. Bukannya untuk kita tayangkan harta kita, tapi untuk selamatkan harta kita daripada bocor secara perlahan-lahan. Jadi, kalau tuan-puan ada duit lebihan RM50,000 dalam akaun bank, tapi tak tahu nak letak kat mana, mungkin inilah masanya untuk pertimbangkan 100 gram emas ini. Emas bukannya untuk orang kaya, tapi untuk orang yang nak kekal kaya. Bagi yang ingin mengukuhkan kewangan dengan simpanan emas bersama Public Gold, boleh tengok pin video tutorial di profil. InsyaAllah, saya bantu sebaiknya.